Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Untuk ni coach akan teruskan saja. Kau rasa aku tak perlu nak terangkan berkaitan dengan apakah itu getaran tahunan. Pak Cik pun dah biasa dengan coach lah. Okey, baik. Kali ni kita tengok getaran yang mana yang dah pun berulang. Okey. Pada tahun 2006 yang mana dah pun berulang pada 9 tahun yang dulu. Okey. Okey, baik. Jadi ada tak soalan? Ada pertanyaan? Aku cek sekejap. Okey, warna aura ni adalah warna untuk tahun ni ke? Ya, warna aura ni adalah warna tahun ni. Tapi sebaiknya kita gunakanlah warna aura diri kita sendiri lah. Warna aura yang menggunakan tarikh lahir kita. Okey. Nak guna warna ni pun boleh lah. Tapi bukanlah tapi untuk hanya untuk dalam tahun ni. Contohlah kita ada nak buat banner ke, okey, nak buat mungkin kita ada pun nak buat produk ke, ataupun kita ada nak buat apa-apa jualan pada tahun ni, kita boleh gunakan warna aura untuk tahun ni. Contohlah kita nak buka bazar Ramadan kan, nak buka bazar Ramadan, kita nak buat banner, kita bolehlah selitkan juga warna ni dalam kita punya banner, contohlah, ataupun kita punya produk, ataupun kita punya bekas ke dan sebagainya lah, logo ke, okey. Tapi dia untuk tahun ni sajalah. Tahun depan kena ejah warna lain pula. Okey, baik. Jadi coach akan terangkan kat sini sajalah nah. Kat bawah-bawah ni sebagai panduan saja untuk kita tahu maksud yang lain-lain tu nah. Sebab ni lebih kepada karakter, okey. Cerita ni lebih kepada karakter. Tapi yang untuk kita tahunan ni dia lebih kepada kita nak tahu apakah energi kita sepanjang tahun 2026 ni, yang kita boleh bila kita belajar ni kita boleh merancang dan kita boleh berjaga-jaga ataupun apakah aktiviti yang kita nak buat, dan juga perancangan kewangan kita lah. Okey, baik. Jadi puan berada pada kitaran ke-8. Okey, pada kitaran ke-8 ni seperti yang kita dah belajar dulu, 8 adalah 8 bermaksud tanggungjawab, okey. Kitaran tanggungjawab, kitaran amanah, okey, kitaran tekanan, kitaran kerajinan, okey. Jadi coach nampak ada kitaran ni masa kita atau coach berada pada kitaran 8, dan wife coach tak lupa pun berada pada kitaran 8. Jadi coach nak dah lalui je dan melalui kitaran tu, dan melihat orang yang dalam rumah yang melalui kitaran tersebut lah. Okey, baik. Kitaran 8 ni mula-mula sekali kita kena think positif, dan kita ambil yang positif tu lah, iaitu bab tanggungjawab dan amanah lah. Jadi pada tahun ni walaupun kita rancang ataupun tidak merancang, kadang-kadang kita dan juga bagi orang yang tak belajar ilmu ni pun kitaran tu tetap akan berlaku. Cuma bagi orang yang tak tahu tentang kitaran tahunan ni, dia tak tahu pun, okey, pada tahun tu ada tahun kitaran tanggungjawab. Yang dia tahu pada tahun tersebut dia kena pegang jawatan, dia ada berkaitan dengan jawatan, ataupun berkaitan dengan penjagaan, atau berkaitan dengan amanah lah. Pada tahun tu dia kena jaga duit ke kan. Jadi bendahari ke, jadi mak kutu ke kan, berkaitan dengan amanah. Okey. Ataupun berkaitan dengan tanggungjawab, samalah, tanggungjawab amanah samalah kan. Pada tahun tu dia naik pangkat, okey. Jadi satu amanah yang besar, tanggungjawab yang besar, okey. Ataupun pada tahun tu dia kena jaga dia punya mak ayah dia lah, ataupun ayah ataupun mak dia. Tahun tu kena pula giliran kita kena jaga ayah kita, ataupun kita kena jaga mak kita. Okey. Jadi kita nampak di sisi positif lah. Kan ni maksudnya Allah dah atok dah tanggungjawab untuk aku tahun ni. Giliran aku kena pula kata lah, duk bergilir dengan dia. Berarti kena pula tahun ni kitaran aku adalah kitaran tanggungjawab untuk jaga mak aku, contoh. Okey. Memang Allah yang atok. Kita anggap macam tu, Allah dah memang atok dah. Bukan kebetulan tiba-tiba mai tu kan. Rupanya Allah dah atok setiap dah. Ataupun tanggungjawab yang lain lah, banyak lah, dia luas sangat tanggungjawab lah. Okey. Tanggungjawab dari jawatan, kerja, tanggungjawab dari segi apa tu, jaga mak ayah tadi kan, tu satu contoh lah. Jaga anak ke, jaga apa tu, ataupun apa-apa tugas dan tanggungjawab yang lain. Okey. Okey, baik. Jadi berkaitan dengan tanggungjawab lah, berkaitan dengan amanah, berkaitan dengan kerajinan. Okey.
Berkaitan dengan amanah tanggungjawab tu, mungkinlah kita ada, mungkin boleh di plan. Contohnya lah, kita mungkin tahun lepas kita ada minta untuk kenakan pangkat. Kod-kod lah tahun ni pun dapat pangkat tu. Okey. Itu kita plan pada tahun lepas. Cumanya dapatnya tahun ni. Okey. Ataupun kita plan untuk jadi adalah mungkin kita plan, tapi benda tu kan dia sebelum tu kan, kita plan sebelum tu kenaikan pangkat ke, kenaikan apa tu jawatan ke dan sebagainya yang berkaitan dengan pangkat-pangkat ni lah. Ataupun diberikan macam tu tanpa kita plan. Okey, kita tak plan pun tapi dapat orang lantik kita jadi ketua jabatan ke, ketua satu ketua kita punya organisasi dan sebagainya lah. Okey, dan yang boleh kita plan adalah bab kerajinan tadi. Itu kita boleh plan lah. Bab amanah, mungkin kita tak terancang. Okey, tiba-tiba dapat macam tu je. Kita pun tak tahu amanah mana yang kita kena jaga. Kalau kita nak plan, kita boleh plan juga. Contohnya macam tadilah, penggiliran jaga mak contoh ni, kita jaga ayah kita contoh lah. Mungkinlah kita offer sendiri. Okey, tak apa, bagi aku jaga mak tahun ni, contoh. Okey, ataupun menguruskan hal ehwal keluarga. Dia banyak lah kan, macam dia banyak orang kata apa, tak tahu, kita pun tak tahu yang mana satu lah amanahnya ataupun tanggungjawab yang kita akan lalui pada tahun ni lah. Itu antara contoh-contoh yang aku bagi. Dan yang kita boleh plan tadi adalah bab kerajinan. Okey, tahun ni aku nak rajin macam tu. 8 juga berkaitan dengan kerajinan lah. Aku nak rajin, aku tak mau tak mau menangguh. Okey, aku nak siapkan kerja aku sebelum due date. Macam tu lah. Semangat baru lah orang ni lah. Semangat baru, tak mau menangguh. Ataupun semangat baru, nak rajin bersenam, nak rajin menguruskan badan, jaga badan, jaga kesihatan. Itu kita boleh plan lah. Okey, baik. Dari segi kewangan pula, kewangan ke-6, yang mana kewangan ni satu kewangan yang bagus lah. Bermaksud kewangan yang mengumpul. 6 ni mengumpul wang ataupun senang mendapat wang, ataupun dalam kewangan dalam mood, ataupun kita nak berhati-hati dalam bab-bab kewangan lah. Jadi sekiranya pada tahun lepas kita mungkinlah kita bertahan, kita mungkin kita nak buka cawangan kedai yang baru, ataupun nak buat renovation rumah ke, ataupun ada pembelanjaan yang kita kena keluar duit. Jadi tahun ni adalah tahun yang sesuai lah. Okey, macam tahun lepas kitaran 7 dulu, kita punya kewangan kita tu 3, senang sangat bocor, aktif. Tahun ni adalah tahun untuk mengumpul pula. Ataupun kalau kita berkaitan dengan kewangan kena keluarkan duit jadi tahun ni tahun yang sesuai lah. Nak buka cawangan baru, nak renovate rumah, kita nak keluarkan duit untuk beli tanah dan sebagainya lah. Sebab lepas pada tu dia mengumpul balik, ataupun duit tu dia berkumpul balik, ataupun adalah income tertentu yang dapat kita dapat kumpul balik kita punya duit tu lah. Walaupun duit kita tu nampak macam keluar, beli tanah ke beli rumah. Jadi daripada kitaran tahunan ataupun kitaran kewangan kita yang now ni, dia mengumpul balik, dia dapat balik. Okey, baik. Dan seterusnya ada kat sini ada nombor cermin. Yang mana pada kitaran cermin ni adalah satu kitaran famous. Tu kitaran kita merasa sekejap lah famous tu lah. Okey, merasalah juga famous. Jadi famous sepanjang tahun 2026 ni lah. Coach pun sama juga. Coach pun pada tahun ni dapat satu orang kata dapat nombor cermin tahun ni lah. Jadi nampak tu nak mungkinlah kot famous kat TikTok kan, famous kat mana tak tahulah kan. Okey, kadang kita boleh merancang ke arah situ kan, biar kita rajin buat live ke. Macam sekarang ni aku dah start buat live pada tahun bulan 10 lagi dah. Aku dah rancang awal dah. Kitaran coach pada kitaran kedua, itu kitaran komunikasi. Okey, kitaran suara. Jadi hari-hari coach buat live, coach buat mengajar ilmu matematik, mengajar mengira lah. Jadi cuma malam ni lah coach lewat sikit, ataupun coach tak buat kot lah. Okey, baik. Jadi pada kitaran yang ada nombor cermin ni, kita merasalah untuk famous. Okey,
Cumanya cumanya dia famous bukanlah orang kata satu dunia ke, famous satu Malaysia ke, okey. Kadang-kadang kita famous kejap lah di kalangan kelompok yang tertentu, okey. Sama ada kita famous lah dengan di kalangan kawan-kawan kita ke, di pejabat kita ke, ataupun organisasi kita ke, okey. Okey, baik. Okey, selain itu dalam pola-pola yang adanya coach akan cerita nanti, kita boleh gunakan pola-pola tersebut lah untuk kita majukan diri kita sepanjang kitaran ke-8 ni. Dan kita boleh gunakan mana-mana pola lah untuk kita memajukan diri kita lah. Dan tak semua pola lah, okey. Nak guna semua pun boleh, nak guna salah satu pun boleh, okey. Okey, ada pola usahawan, orang kata pola minat berniaga. Jadi satu pola yang berkaitan dengan bisnes. Jadi sekiranya kita jenis makan gaji, tiba-tiba rasa nak buat bisnes, jadi tahun ni adalah tahun yang sesuai lah kalau kita nak buat bisnes. Ada pola 393 yang berkaitan dengan kerja-kerja kontrak, kerja-kerja yang ada jangka masa tertentu, yang mana kita rasa nak buat tahun ni je. Kerja tu kita buat tahun ni je, tahun depan kita tak buat dah. Pun boleh, okey. Kemudian ada pola yang berkaitan dengan VIP, okey. Pola berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan orang-orang atasan ni. Kita nak libatkan diri dengan hal-hal orang yang atasan, jadi tahun yang sesuai, okey. Ada pola suara, iaitu pola komunikasi, okey. Banyak bercakap, banyak memberi penerangan, mengajar dan sebagainya. Kita boleh gunakan pola komunikasi ni untuk hal-hal yang berkaitan dengan suara. Kemudian ada pola 819 yang berkaitan dengan aktif, kita berkaitan dengan pelancongan travel, okey. Mungkin satu tahun yang sesuai lah untuk kita travel, makan angin, jalan-jalan. Kemudian ada pola 777 yang berkaitan dengan follower, berkaitan dengan orang ramai, berkaitan dengan networking dan berkaitan dengan orang lelaki lah. Sekiranya kita ada urusan-urusan yang berkaitan dengan nak buat bisnes ataupun nak cari follower, okey. Nak ramaikan follower, jadi tahun yang sesuai, okey. Dan berkaitan dengan orang lelaki tu bermasuk bisnes-bisnes yang berkaitan dengan orang lelaki. Okey, selain itu ada pola apa lagi? 786 berkaitan dengan servis dan perkhidmatan dan berkaitan dengan kaunseling, okey, pun boleh juga. 189 ni berkaitan dengan tadi travel tadi dan pelancongan. Kemudian kat sini ada pola usahawan sama juga macam tadi, pola pemasaran, marketing, pola VIP, okey, yang ada kat bawah tadi lah. Ni ada pola marketing, ada kait pula dengan bisnes. Jadi satu pola yang boleh digabungkan lah. Kita sambil-sambil buat bisnes tu, kita buat pemasaran, marketing lah. Okey, kemudian ada pola berkaitan dengan servis dan perkhidmatan pun ada sama macam tadi, okey. Okey, lain-lain tu tak ada apalah. Dia lebih kepada ni, macam lebih kepada multitasking, okey. Kemudian VIP, okey. Ini pula lebih kepada hal-hal mistik. 83 ni hal mistik ke Kesultanan Raja-Raja, perubatan, okey. Mungkin nak belajar perubatan Islam atau perubatan alternatif, okey. Dan berkaitan dengan hal mistik, berkaitan dengan kerohanian, okey. Jadi tahun-tahun yang berkaitan dengan urusan-urusan macam itulah. Okey, baik. Jadi aku rasa itu saja yang aku boleh huraikan berkaitan dengan kitaran tahunan bersembilan pada kitaran ni. Dan satu lagi lah, sisi yang orang kata yang sisi yang negatif tu, atau sisi gelap, atau sisi yang satu lagi, iaitu tekanan, okey. Jadi pada tahun ni kita banyak-banyakkanlah tenang, okey, relax, okey. Macam aku dah nampak dah kitaran 8 yang jadi kat isteri coach lah. Yang mana kalau kitaran tu dia datang mengejut. Bukan kitaran tu memang kitaran dia dah, okey. Tak sangka pula dia dapat part yang negatif tu nak. Dia mengalami satu tekanan perasaan yang sangat-sangat hebat, okey, sangat-sangat teruk, okey. Yang dan sampai anxiety disebabkan pertukaran mengejut, okey. Dia ditukarkan tempat kerja,
dalam keadaan dia sedang bertugas. Dia tak ready pun. Okay? Jadi dia punya anxiety-nya, dia punya stresnya, tekanan dia. Okay? Sebab coach tu tak tahu nak cari ubat apa dah. Kan? Sebab anxiety ni dia bukan ada ubat kan. Dia kena bertenang, dia kena relax, dia kena ambil masa, dia kena ada kawan-kawan yang support. Okay? Sampai macam tu lah. Sampai ramai-ramai berkumpul satu rumah, kawan-kawan yang kena keluar tu, yang kena tukar tu. Okay, berkumpul sekali satu rumah kawan-kawan yang lain. Dia datang dan dia berpujuk. Tu kawan-kawan yang datang pujuk nah. Okay, luahkan perasaan macam tu. Okay. Itulah yang berlaku pada wife coach lah. Setelah berlaku dalam 3 minggu dekat sebulan macam tu jugalah dia punya anxiety tu. Barulah nampak sedikit pulih. Okay. Barulah dia boleh pergi kerja nah. Okey, itu adalah kitaran yang berlaku yang aku nampak depan mata lah. Masa kitaran ke-8 coach ni aku tak mengalami sangat tekanan tu. Okay. Sebab coach ni jenis orang yang relax. Okay. Relax, sabar. Okay. Bertenang. Jadi jika berlakunya keadaan macam tu, kita tarik nafas dalam-dalam. Okay. Kita relax dan kita lepaskan perlahan. Dan kita kata buang ataupun kita riliskan semua berlaku dengan kehendak Allah, dengan izin Allah. Okey. Okey, apa-apa pun yang berlaku pada kitaran yang berkaitan dengan tekanan, okey, kita ambillah wuduk, buatlah apa-apa amalan, zikir dan sebagainya supaya hati kita menjadi tenang. Okey. Okey, baik. Jadi itu sajalah yang coach boleh huraikan. Moga-moga tahun ni tahun yang baik dan sukses. Coach doakan supaya dipudahkan segala urusan, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak menggunakan service ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.